12 hari bulan 11 2025. Betul tak apa benda yang dia orang cerita kata ada settingan sampai aku ni kena bagi dia colek anak bini ni apa benda ni, kelompok dia orang ni, kelompok penelitian tanah ni sini, rural punya mindas tu, taburan untuk rural tu, itu dah diubah tu. Kau kena siasat balik apa benda saha ni ubah benda tu. Laporan tu diubah. Yang original dia ada dekat Batam sana, kena rampas dekat Batam sana. Ada dekat Balai Polis Batam sana, insyaAllah. Mudah-mudahan. Pasal kebun sana tadi tu kan. Betul tak apa benda si Saleh ni dengan orang tua dia ni ada perbincangan kelompok penganas dia dekat rumah dia. Kita ni nak kena serah dekat dia pasal lembu kereta, motor, kain baju, sampai anak bini kita. Dia nak kena ganggu, dia kena ada scam dekat situ. Scammerism di situ. Dia orang ni, kelompok ni apa benda yang buat agenda dekat rumah ni Toto ni, Azri ni. Dia bunuh orang tau. Dia ada bunuh dekat apa benda? Dekat terolak gitu. Yang masuk dalam TV tu. Ada tak pembunuhan tu? Tolong respon. Kalau ada tolong respon. Lepas tu dia balik nak cerita apa benda tu selepas kejadian tu. Okey? Giliran Azmi dengan Zul ni masuk ke penjaga dengan Saleh. InsyaAllah mudah-mudahan. Selain daripada tu, dia aktiviti dia mencuri lembu, curi kambing dekat situ. Dia ada scam dia. Dia ada penceritaan dia. Dia sembang, dia ada gaji kedai kopi. Dia sembang dekat kedai kopi tu, dia ada gaji. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita nak tahu sistem mana ni KSN Syahrul Nizam. Kita nak tengok scam SSPA ni, jawatan mana, kementerian mana sembang kedai kopi ni. Ada pencen. InsyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi next video. Ada tak? Okey, bunuh dekat Prolak tu. Saya kena pergi ke Penggalan Hulu, balik ke Balang Hulu untuk sediakan program untuk dekat sepadan sana dengan tentera style. Yang sebelum pada itu saya buat latihan bersama dengan dia orang. Okey, terima kasih. Kalau ada tolong respon. Terima kasih.